Sebelum berjumpa dengan isteri, saya mengalami cabaran dalam mendirikan rumah tangga. Saya pernah menggunakan media sosial percuma untuk mencari pasangan. Tetapi kebanyakannya tak serius, akhirnya tidak ke mana. Namun apabila adik saya memperkenalkan aplikasi Tejana.my, saya menganggapnya sebagai satu usaha baru. Kemudian mendaftar dan juga selepas 3 hari premium, dia menerima mesej daripada calon isterinya iaitu Nur Azmira. Perasaan teruja menyelubungi saya dan kami mengambil masa 2 hari untuk berbalas mesej sebelum berjumpa. Jadi Alhamdulillah, dia pun dah berkahwin juga. Apa yang dikongsi kat sini tahun lepas bulan Disember 2024 dah pun ada anak. Terima kasih buat Tijanah menjadi platform untuk kami bertemu. Begitulah perjalanan cinta dekat dalam Tijanah antara Nu'man dan juga Azmira. Ini orang kata salah satu proses yang orang kata real lah, dan boleh memberi inspirasi kepada anda juga. Kalau nak dapatkan cerita-cerita menarik macam ni, pergi je kat dalam Tejana.my, baca dekat dalam slot kisah cinta. Kat dalam tu banyak kisah-kisah pasangan-pasangan alumni kita ni yang dah berjumpa dengan apa yang diimpikan. Jangan ragu-ragu, insya-Allah sekarang ni kita dah ada package RM47 sebulan. Inilah peluang untuk anda untuk bertemu dengan pasangan impian anda. Manalah tahu bulan Syawal ni, raya ni, dah boleh sembang-sembang pasal jodoh. Dah boleh untuk kenalkan calon tu kepada mak ayah. Mesti mak ayah tersenyum, mak ayah happy bila dapat tahu kita ni dah ada pasangan. Join Tejana.my, ajak kawan-kawan, ajak jiran-jiran, ajaklah siapa-siapa yang single tu untuk join Tejana.my. Mana tahu rezeki masing-masing 2025 ni dah pun berkahwin, tahun depan dah tak payah dah nak puasa single-single, raya pun dah boleh meriah dengan pasangan dan juga boleh ada keluarga mentua pula lepas ni. Semuanya bergantung kepada diri kita. Kita ada tindakan, kita boleh dapat. Kalau kita tak bertindak, tak jadi apalah. Betul tak?